Adoi, mengapa libat agama dengan politik? Tolong asingkan politik dengan agama. Negara tak akan maju kalau campur politik dengan agama, bang. Bang, dengar sini bang. Jangan jadi sekular bang, memisahkan agama dengan negara bang. Dalam Islam ada sistem-sistem kehidupan. Sistem politik, sistem pentadbiran, perundangan, pendidikan dan sebagainya. Kenapa kita nak asingkan kehidupan kita yang agama-agama, yang politik-politik, yang lain-lain? No, Islam adalah kehidupan kita, the way of life. Kalaulah tak suka sangat dengan mana-mana parti Islam dekat Malaysia ni atau dekat dunia ni, tapi jangan sama sekali mengasingkan kehidupan kita, politik kita daripada agama. Agama adalah panduan hidup. Dalam politik pun ada agama. Nak berpolitik mesti berpandukan agama. Benda yang dah terang-terang haram, dalam politik tak perlu nak demokrasi lagi dah. Dah terang-terang arak tu haram. Kenapa nak kata ikut cakap demokrasi? Majoriti kata, oh kita halalkan arak. Tak boleh macam tu. Kita ada agama. Jadi politik kita mesti berpandukan agama. Maju tak maju, benda tu ikut orang lah definisi masing-masing. Tetapi sebenarnya kalau kita mengamalkan gaya hidup Islam, cara hidup Islam, maka itulah kemajuan yang sebenar. Selamat di dunia dan juga selamat di akhirat.